Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, keyakinan kamu kepada Tuhan ni bergantung dengan siapa kawan baik kamu. Maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan baik. Apa maksud hadis tu? Maksud hadis tu, kalau kita duduk dengan kawan yang kata, hidup kau ni teruk, aku dah tengok dah macam kau banyak kali, lepas ni lagi teruk hidup kau. Jangan jadi orang yang toksik dan jangan berkawan dengan orang yang sentiasa negatif. Kita ada je kan bila sebut tu. Okey, orang-orang tu jauhkan sikit. Cari orang-orang yang dia pun tak adalah kuat mana, tapi ada waktu di tengah up, dia positif, kita tengah down, dia akan tarik kita. Kemudian roda tu akan berputar. Nanti dia akan down. Waktu dia down, kita akan up sikit, kita tolong tarik dia. Itu fungsi sahabat. Create environment tersebut, sama-sama kawan. Sebab tu Nabi sebut satu hal, Nabi kata Nabi suka perkataan yang positif. Perkataan yang positif ni, sometimes it's just a word. You can kill someone just with words. Kamu boleh bunuh seseorang semangatnya hanya dengan perkataan. Saya rasa semua kita pernah ada experience tu.